Ini yang sedang dunia terkejut. Kerana di luar pengetahuan dunia bahawa Iran telah membangunkan drone dalam laut. Yang mana drone dalam laut ni bukan dilancarkan untuk menyerang. Dia boleh berputar-putar pada bila-bila masa dalam laut, tak boleh dikesan. Kerana dia menggunakan bateri lithium, dia tak ada bunyi. Setiap kali kapal lalu, dia boleh pergi pada bila-bila masa. Di mana drone ni sangat murah. Okey, drone ni. Dipanggil drone yang paling dipanggil drone halimunan. Kerana Iran merancang perang ni selama 20 tahun. Dia boleh kena bantai teruk-teruk, tapi dia sediakan senjata murah. Umpan dia adalah supaya Amerika menurunkan senjata mahal. Bila Amerika keep bombing dengan senjata mahal, kemudian minyak ditahan di Selat Hormuz, ekonomi Amerika akan terjerumus kerana ekonomi dia tak boleh sukses kerana keadaan minyak. Dan kemudian harga minyak boleh naik di Amerika, rakyat dia boleh jadi marah. Kerana Amerika kemudian telah menggunakan wang yang sangat banyak dalam perang, kemudian dia tak boleh dapat minyak, negara dia pula akan mendapat apa yang dipanggil, dia nak jatuhkan kerajaan Iran, negara dia pula orang akan memberontak.